Apa lagi pandai-pandai buta ni. Dengan abang video tu apa nama TikTok? Before. And after. Fokus. Manual babe, manual. Pakai pisau, kedai RM2 je. DIY. Buat pun kat tepi longkang je. Hitam dah aku ni. Orang tanya buat apa ni? Sampai hitam je ni. Nampak? Tak pakai topi. Dahsyat. Yo. Kita tengok. Dari sebelah sini. Aku belum siap. Betul kau selumus ya. Hebat. Macam-macam gaya. Kepala kat bawah, kepala kat atas. Yang kat kepala dalam parit sudah. Ya. Dulu macam ni juga kan, lebih kurang kan. Pakai walker tu kat situ Pakai walker tu belum tahu jalan lah. No. Mal. Nak juga menyebuk. Macam menoreh je. Macam menoreh. Pagi-pagi menoreh. Mal. Tangannya. In the making. Tapi tak nampak masa menampal. Patut yang semalam tu, masa hujan-hujan tu. Bukti. Dia punya making tu. Jemur panas berembun. 2-3 pagi gosok kereta. Dahsyat. Kita tahu dah. Kita punya ending dia memang king ni. Nanti kita nekat. Kalau dia cakap kereta. Dia dah tengok. Tidur pun tenung kereta lah. Dia on the way keluar. Tahu. Mama tengok tu. Budak tu dah buat apa? Sana SpongeBob tu. Ada pakai campur-campur. Bawah. Ya? Ya. Kenapa? Dah. Ni wah kopi ni. Okey, sekejap. Kau nak pakai sini macam ni ke? Ambil hilang tu. Speaker. Cari yang panjang macam ni. Betul. Kalau kau nak job, saya bagi job. Kat sini. Ukuran. Tekan. Lepas tu pakai buat garisan gitu. Kemal. Mama Kemal. Ada lagi yang nak kopi. Tengoklah Mama Kemal. Ada lagi kawan nak kopi. Apa? Ni.